Hello, good morning. Sekarang pukul 5:30 pagi. Kita dah dekat airport Kuching. Today, I'm with Hairul. Kita dah dekat airport Kuching. Kita nak pergi mana ni? Lawas. We want to go to Lawas. Tapi kali ni a bit special for me sebab kita akan naik flight to Miri first, and then kita akan naik flight kecil dari Miri ke Lawas. Kan? Betul kan? So, this is me. Tak ada orang. Sekarang ni pukul 5:30 pagi. So, bukan tak ada orang lah, but tak ramai as usual. We passed immigration and everything. Now waiting for boarding. Apabila keluar dari pesawat, jika terdapat asap, tunduk dan gunakan lampu di lantai sebagai panduan ke pintu yang terdekat. Risalah keselamatan ini ada terdapat di dalam I got water from Maswing Mama, and then I got salted peanuts, and then I got wet tissue, moist towel. Yeah, so this is my first time dengan Maswing, and then I dengan Hairul separated different flight because of dia punya flight pukul 9:30, so mine is 8:25. So that's why I sangat rushing, check in and everything, custom semua immigration thing. So yeah, sekarang ni kita wait for untuk boarding dalam Maswing. Kita berjalan ikut semua orang. This is my very first time, so just follow the instructors. Goodbye. Bye-bye. So, inilah
Kita dah sampai Lawas. So, itulah Masmi kita naik tadi. So, waiting for high road. Hi, okay, now I'm just chilling here at the cafe dekat Lawas ni. Waiting for Hairul sebab dia flight pukul 9.30 if I'm not mistaken. Sekarang ni pukul 9.27. So ya, dekat sini my phone saya ada line. My phone tak ada line. Hairul cakap just tunggu dia dekat cafe kat sini. So dekat sini ada satu je cafe. So yeah, chilling dekat sini je. Literally alone. Ada staff seorang dekat situ. So I beli Minute Maid Refresh. Sejuk. So dekat sini walaupun dah 9.30, baru 9.30 pagi, tapi dia dah near to Sabah kan. So dia memang dia memang dah panas lah. Like pukul 11 macam tu dia panas macam pukul 11. Tapi sekarang ni baru pukul 9.30. Bila tak ada line, I memang boleh dan alone, I boleh cakap dengan you guys lah. So this is my outfit today. Just tudung shawl hitam and airport outfit warna putih. I tak ingat beli kat mana, tapi dekat TikTok. Best guys, shopping dekat TikTok. Sebab macam-macam kupon yang diorang bagi. So I purchase this baju. I think less than 100 macam tu. But it's so comfortable. So selesa, tak panas. And dekat apa nama tu, dekat Lawas ni, tengok orang naik flight. See, korang nampak tak? Macam tu lah. So ni lah dia punya airport, Lawas punya airport. Itu je. So diorang dah nak take off. So bye. Terus boleh take off. I'm not wearing makeup today sebab pagi tadi flight pukul 7. We keluar rumah at 5. So I malas betul nak makeup. So I letak moisturizer and sunscreen, a little bit eyeliner and lip balm. Tu je. Yay, kita dah reunite balik dengan Hairul. So kita dah sewa kereta. So kita dekat Petronas now. Nak isi minyak. Ha? Okay, so tak isi minyak, pergi toilet je. Kita dah dekat Lawas. Woohoo. Welcome to Lawas. Ada apa kat sini yang? Tak tahu. Welcome to, Allah tak nampak. Kecil sangat. Inilah Bandar Lawas. Ini masih dalam Sarawak, tapi dia dah hujung-hujung dah nak ke Sabah.
So tadi kan dekat dalam Mas Wing tu kita ada nampak Brunei punya jambatan. So panjang. Sekarang pukul 10.36, tapi dekat luar dah nampak macam 12 tengah hari dah. Sebab kita dah dekat dengan Sabah. So semua orang tahu Sabah punya masa sama je dengan Semenanjung, cumanya dia cerah awal dan malam dia cepatlah daripada Semenanjung. Kita sekarang dekat AR Kitchen, nak makan lunch. I order nasi ayam banji. Hairul pun order yang sama. So kita tengok nasi ayam banji tu macam mana. Inilah nasi ayam banji. We got rice, soup I think, sambal, and then there's a soup ayam. Hairul pun sama. So kat sini pun ada extra sambal. And then we have kicap, I don't know, mungkin cuka, and white pepper. Jom makan. Habis. Sedap, lapar dan sedap. So overall untuk nasi ayam banji ni I give 9 out of 10. Sedap. Macam comfort food. Kalau macam tak tahu nak makan apa, nak makan nasi ayam, dan ada sup banji. So you have to order this. Kita nampak sesuatu yang wow guys. Ada roti gardenia dekat Sarawak. Yang kecil macam yang besar macam RM5 lebih je. Okay, disebabkan sekarang baru pukul 11.30. So check in hotel pukul 2. So we decide untuk pergi ke Sepitang, jalan-jalan makan sate dekat sana. So Sepitang adalah Sabah. So I have to get ready my dokumen perjalanan, which is passport biru. Ready. Buku biru jangan lupa bawa, moga-moga belum tamat tempo. Inilah jalan lawas Sepitang. Tapi bak kata Hairul, belum lagi. Jalan yang tak okey tu belum lagi. So kita dah selamat jalan dari Sarawak, on the way masuk ke Sabah. So ini adalah pos kawalan immigration Merapuk, Lawas, Sarawak. Sampai datang ke Sabah. Wah, this is my very first time to Sabah. I dah pernah pergi Sabah guys. Walaupun baru masuk border. So ini adalah Sindumin Sabah. So kita nak pergi ke Sepitang. Chop. Inilah jalannya, Jalan Sabah. Belum lagi saya udah cakap. Kedai kopi Tenom. Kita pujuk Aero KKK, tapi dia cakap jauh sangat. Kan? Nampak kat situ, dah nampak laut. Wah, semua sate kat sini Dah 10 sate. Oh, wow. Wah, ini Zeus guys.
Sana, panas. This is the menu. Sate ayam, daging, kambing, perut, tungking ayam, sayap, ketupat, kelupis. Ini air. Wah, it's so nice, so pretty. Angin kuat. Tapi terik. Kita datang Sepitang. Kita makan sate kambing dan sate daging. So yang menarik ni dekat sini dekat Semenanjung tak ada kicap pekat manis. Rasanya macam tak pernah jumpa dekat Semenanjung. Yelah dia buat dari tawau. Kicap pekat. This one is Michu sauce chili. Ini dari tawau juga. Jom makan. Jom makan. Oh, nasi empit. Ketupat. Biasa nasi. Kena belah sendiri. Nasi empit. Sini panggil ketupat tu. Sini panggil. Ketupat nasi lah, betul lah tu. Lain. Apa? Sayang. Ni dah nakal. Nyong. Bukan lah. Tungking ayam. Sedap. Sedap lah. Sausnya sedap. Kepak ayam. Sekarang kita nak balik ke Lawas balik. So untuk balik ke Lawas, Hairul guna jalan yang ada feri. Sekarang ni kita tengah tunggu feri, kan? Sekarang pukul 2.08. Kita nak tengok bila, pukul berapa kita boleh naik feri. Pukul 2.40 baru kita naik feri. I dah tidur dah tadi.
dia bergerak ke sungai. Bergerak dekat sungai. Tak apa, sungai apa yang? Sungai Lawas. Sekarang 2.41. Tengok berapa kita sampai. Kita turun daripada feri ni. Feri Kali Hijau. Kita dah sampai. Sekarang 2.43. So 3 minit je sebenarnya naik. Almost there. So bayar berapa yang? RM1. Bye-bye. Banyak kereta belah sini pula. Sepatutnya kita sampai pukul 2 ni. Hah? Apa? Sepatutnya kita sampai pukul 2 ni. 2.40. Sebab nak naik ferry punya pasal demi konten. Kan? Kat sini ada jual macam-macam. Literally dekat je dengan hotel kita. Inilah bandar Lawas waktu malam. Dia cerah tapi tak banyak sangat kedai yang buka. So kita nak pergi makan malam. Sama juga malam ni tak make up pun, just put on moisturizer and lip balm je. Sebab kita punya tujuan adalah pergi makan only and tak ada buat apa-apa. Lepas tu kita akan balik ke hotel semula. So I malas nak pakai make up. Tadi je kita pergi ke kedai sebelah hotel tu untuk top up kudak-kudak dalam hotel. It's must. Kita dah sampai dekat kios waterfront. So Hairul cakap dekat sini ada makan apa? Mi goreng sedap. So kita nak try. So makanan dah sampai. I order spaghetti bolognese dengan ayam goreng, wing, lemon longan. Ni mi apa? Mi kering. Goreng tu. Mi goreng. Tapi mi goreng kat sini kecil sikit. Dengan tu. Cuma makan. Goreng. Spaghetti habis, licin, ayam habis, mi pun habis, air pun habis.